So nak berbual pasal apa ni? Pasal filem-filem Nusantara Singapura Melayu punya, they excel in dramas lah. Tapi kalau macam they went into movies, what's your take on that? Punya actress apa tu, Suhaila Salam, lagi dia bawa tu watak. Kau nangis lah? Aku nangis lah yang last part. Local producer, local director nak buat such a show, mesti kita rasa macam mesti merepek lah, mesti cringe. Tapi aku impress lah cara diorang buat tu, cara dia buat tu cerita macam it works lah, jadi lah. Okay, let's go. Ready for take? Action. Okay, ready. Screen test 1 take 2. Sedia. Kopi. Check. Jiwa. Check. Kerusi lipat. Check. This is Sembang Kerusi Lipat. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan berasa lega. Duduk bersembang sampai senja, lupa sekejap hal dunia. Sembang kerusi lipat dari hati, terus dekat, kongsi tawa, kongsi minat, empat kawan tak terlepas. Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi episod Sembang Kerusi Lipat. Selamat Dan datang semua. episod ini diterjakan khas oleh itu je aku tahu. Apa dia tajuk? Macam Tunggu sponsor lah. Macam episod Kita dalam Macam episod lepas kan. lepas lah. Sama lah. Kita tengah tunggu sponsor punya. Oh, tengah tunggu. Dia dah complete aku punya dialog tu. Okay. Fill in So siapa yang ada sponsor tu, Fill in the blank fill in the blank Terima kasih lah banyak-banyak. Terima kasih. In advance. I love mak gua tak nak sponsor. Oh, boleh Apa? diperbincangkan. I love mak gua. Okay guys, wah ni tempat ni dah macam setting the apa nama? The mood. Macam mood, film studio Macam film studio lagi lah. Director's cut. Director's cut. Cik. Okay. So nak berbual pasal apa ni? Mari. Tu Kita nak berbual pasal siapa sih? Pasal apa, Man? pasal filem-filem Nusantara be it Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filem-filem, filem Melayu lah. Korang last tengok cerita Melayu atau drama Melayu apa? Kita start pada Fir lah. Apa? Tak ada. Aku tak tengok TV pun. Kira last aku tengok Asmat Yoyo lah. Tak gitu lama. Ni Kau tak ingat. ni aku tahu I think anak Metro. Tak lah. Tak lah. Berarti senario aku dia. Ni Kau Jepun je orang kira kan? Korean Jepun lah. Aku tengok Yeah. Netflix apa Korean Jepun. Kalau aku cakap Melayu punya show, tengoklah bini apa isteri aku tengok cerita Malaysia dan aku tengok sekali lah. Malaysia Aku tengok lah. halfway lah. Tengok halfway. Dia Tak boleh aku tak boleh macam Aku tak tak boleh. boleh. Cakap pasal Netflix Jepun, korang dah tengok ni Last Samurai Standing? Dah. Belum. Kau boleh tengok? Baik tak, satu. tak, tak. Belum tengok. Aku busy. Oh okay. Serius cerita tu baik. Dia punya Korang tengok. dia punya soft play Oh, dia punya everything Dia really macam kau dapat tengok dia punya samurai punya heritage Dia punya authenticity dia. And Aku rasa aku dah taruh dalam add tu at least. Remind Jadi me belum tengok. Tapi tengok. masih ada tak takut orang dah kick Yeah, out of correct. Netflix? Masih ada. ada. Okay. Si baru lagi. Dia punya fight scene and dia punya camera angle dia like one shot. One shot dia punya fight scene. Correct. Aku tengok kau amazing sah dia punya cara dia punya capture dia punya ni scene dia. So- tengok. So tu the latest film kau tengok Melayu. Bukan Melayu tu Jepun je. tu Netflix apa? Okay, tak sorry aku nak share something Enggak ada pop quiz ni. ni fun facts lah. Okay, pop. pasal cakap pasal Netflix kan. Korang tengok Stranger Things tak? Mestilah. Tengok. Korang minat tak? Minat lah. Aku start minat pasal anak-anak aku suka tengok Okay. aku actually lambat start tengok season 1 aku tak tengok. Aku Okay. start season 3 ke apa baru aku tengok anak-anak aku tengok baru aku start binge lah.
Lepas tu okay, aku nak share ni satu facts lah. Aku rasa yang minat Stranger Things will find this mind blown lah. Korang tahu tak dekat Singapore dulu ada road nama Hawkins Road. Hawkins Road. Yeah. Hawkins okay lah, untuk Asal termasuk dengan Stranger Things ni. Untuk siapa yang tak watch, untuk siapa tak watch, Hawkins ni nama tempat. Yang Stranger Things-nya punya location tempat is they call it Hawkins lah. Baru aku faham. So Singapore dulu ada Hawkins Road tau. Lepas tu kan Stranger Things kan okay, dia dekat Admiralty. Kalau sekarang dekat Admiralty, road tu dah tak ada lagi. Dia dah covered dengan, dah forested. Okay. So kirakan ni Stranger Things ni apa? Tak tahu macam mana. Maybe inspired. Sama adanya inspiring sama lah. Sama Hawkins Road. Oh, mana tu datang Singapore? Wow, Hawkins Road. So maybe I can check this name. Yeah, maybe And then kan The Duffer Brothers tengok Hawkins Road. Style. Duffer Brothers is the writers of this program. Then kan Stranger Things kan dorang ada this macam lab kan, whereby dorang macam buat eksperimen on the kids, on the children. Ini pun tapi bukan lab. Ini bukan lab lah. Dia pun ada macam camp. Tempat dia di Hawkins Road ni dulu ada camp. Okay, it's actually it's a former British Army barracks lah. Then they use it for Vietnamese punya refugees. Because that time during Vietnam War, jadi banyak macam orang lari Orang lari. So Singapore macam orang siapkan this place lah. They use for Vietnamese punya refugees. Interesting sah. Aku dapat tengok ni fact macam tak tahu ada Hawkins Road. Mana dapat tahu ni? Mana kau tahu? Mana bilang? Tak kira ada. Check sikit lah. Check sikit. Okay, sorry aku side track So just to share. Tak tahu ni fun fact betul ke tak? Okay. You can look it up. Kita Google Google lah. Betul. So ni apa pasal filem Nusantara apa korang dah tengok? Malay lah. Basically focus on Malay drama sama Malay movies lah. Nak cakap pasal Nusantara. So the reason aku tengok kat Netflix cerita Gayung. Pasal apa ni pesilat lah. Silat pelakon dia Beto Keshari. Beto bagus. So aku tengok berlaku tengok tu movie tu. Tengok baik dia punya fotografi, dia punya apa ni dialog dia semua macam really macam orang-orang lama lah kan. Dan dapat tahu dia punya director Abang Faizal lah Abang Faizal Ishak. So aku fikir wow, Abang Faizal macam dah dulu pun dia ada buat juga movie tu kan. Tapi dia macam dah whole new levels lah. Kan. I'm very proud to be a Singaporean lah kan. True macam yalah macam to be able to produce such project big projects ni. And it's macam it's based on history apa. Correct lah. Based on history. Jadi dorang yalah kita gabungkan Singapore, Malaysia and ada Indonesia punya cast juga kan. So I think it's very and also good. Macam apa ni aku a bit bangga lah pasal sekarang pun budak-budak Melayu pun berwarna putih yang tak banyak sangat kan. So kirakan this type of movie pun is like reigniting the so-called the Malay sejarah and culture also. So it's like it's a good thing lah. True. Man, siapa kau tengok sekarang? Last aku tengok kalau wayang wayang Sharif. Nation lah. Malaysia. Tu yang Jual Ifin kan? Yes, Jual Ifin ada Aaron Aziz ada. Ada Aaron Aziz. Itu cerita aku suka dia punya storyline which is very interesting and unpredictable. Okay. And actually yang aku impressed also is actually dia punya cinematography. Aku rasa dah memang improve banyak different from maybe cakap 5-10 years ago. Standard jauh sekarang. The plot pun baik lah. Plot macam baik. dia punya apa tu plot twist dia ada plot twist. Aku tak sangka tu Zah. Nak bilang kau tahu apa dia plot twist lah. Macam ni.
Banyak orang pun dah tengok. Aku Cuba cerita kasi. teater Melayu kalau nak cakap pasal kira our local lah, local production. Aku actually terus terang aku sekarang tak ada time nak tengok. Aku pernah nak try tengok pasal sekarang boleh Mi Watch kan. Apa-apa Mi Watch. Aku try tengok sebab aku really suka aku support local ni production. Macam previously cerita apa tu yang pasar malam. Itu aku start tengok dah few episode tapi tak habis. Asal I can't find the time to watch. Then maybe this is also a problem that we are facing sebab kita ada banyak choices. Banyak selection. Jadi aku bila start tengok, then aku stop, aku tengok cerita lain pula. Aku streamline another network pula. So like the choices banyak tau. Jadi aku rasa that's the one thing also yang maybe macam kita tak dapat continue to follow. Aku try tengok. Tapi yang the last local production drama series aku tengok sampai habis. Tak tahu korang pernah dengar tak cerita Bidadari kalau korang familiar. Aku tak tengok. Bidadari. Aku tengok yang tempat Bidadari. Tempat Bidadari yang tempat is it? Yes, dia based on yang kubur Bidadari. Yang siapa nama tu? Pelakon ada Rafat Hamzah. Dia punya para pelakon dia hebat-hebat. Rafat Hamzah, Suzairi. Dan Sani Hussein. Ya betul. Then tu kira kan macam cerita pasal Suhaila Salam. Dia nak apa kali kubur balik kan? Ya kira kan dia cerita, kira dia inspired by that event. Time dorang nak korek balik Bidadari punya kubur. Kan dorang look for volunteers. So this cast dorang ada volunteers and the interestingly and director dia dorang buat each cast ni dorang experience something. Dorang ada their own experience while volunteering to dig up the cemetery. So emotionally semua everything ada play part and dia punya director is Mahfuz. His name is Mahfuz, also known as Big Fuz kalau dia punya social media handle. Which I feel is a very good show. Then dia pun ada produce banyak lagi drama kalau korang dia ada pernah produce this series Dystopia tau. Nama dia Dystopia. Dia macam apa tau? Dia punya series dia macam kalau korang familiar cerita Black Mirror. Dia macam gitu. Dia macam gitu. Dia punya every episode lain cerita, storyline. Tapi interesting like for a local production kau buat something yang macam really out of the box, yang macam bukan macam standard drama yang kau tengok drama Melayu. Kira ni macam different lain. Dan dia pernah buat series zombie tau. Melayu zombie Singapore punya. Aku tak tahu saya. Nama series dia Zombie. Alamak aku lupa. Tak, ini kira macam series punya. Dia bukan komedi ke apa. Dia bukan komedi. Kira macam alamak aku lupa Kampung nama Pisang dia. Bukan Pisang Pisang. Tadi serius tu. Dia macam cerita Busan style. Dia really macam pasal ada zombie outbreak dekat Singapore. I think that's the last show that aku tengok. Macam pisang. Zombie Kampung Pisang. Yalah betul lah. Alamak aku lupa atau punya Yang ada Awi. Ada Awi ya. Waktu lama saya tu. So macam kita selalu kita punya perception kalau macam our local producer, local director nak buat such show, mesti kita rasa macam mesti merepek mesti cringe. Tapi aku impress cara diorang buat tu, cara dia buat tu cerita macam it works jadi macam tak cringe macam need to play with the lighting everything pasal semua ada budget constraint kan. Mesti diorang pandai pakai dia punya angle, dia punya lighting jadi nampak macam high budget punya production. Korang boleh check it out cerita-cerita ni semua. Ni aku punya take pasal about Singapore punya drama semua. Aku suka tengok. Pasal apa? It's like dia punya drama Singapore Melayu semua ni, it's like dia punya pace tak terlalu cepat, tak terlalu slow. And all the cerita semua macam it will give some apa nama tu? Nasihat. Nasihat. Yes, nasihat. Then also dia punya
environment, dia punya vibe, dia punya drama semua. Bila kau tengok kat rumah tengah malam-malam, lampu off, macam dia punya vibe dia macam relaxing lah tengok pada aku. It's like macam entah Tak stres Tak stres lah tengok, tak stres lah duk. Enjoy lah, kira macam enjoy. Kalau kau tengok kenapa Malaysia drama apa Indo kan, apa pasal macam bodoh sangat dia ni. Faham. You know? So kadang Singapore punya And it's intended. It's intended punya tau. Diorang sengaja buat macam itu. So macam Singapore writers punya drama semua ni is like creative and also the nasihat that is very important pada aku. It leaves a macam impression lah. Good impression on you after you're watching the drama, all that. Macam aku favorite aku tengok drama in Malaysia, Singapore punya drama is BFF lah. Aku ingat. Aku tak Itu lama tau. Lama tu. Itu lama tu. Arahan Raihan Halim. Pelakon dia Adlina Ali dengan Aizat Imran. Adlina Adil dengan Aizat Imran. Aizat Imran. Aku ingat macam pasal during that time pun kita punya macam zaman kita muda-muda so kadang dalam basically cerita relatable lah kan, macam pasal kawan macam feel kan relationship. Last episode dah tak tahan je. Last episode dia, kalau kau tengok kat YouTube ada BFF last episode, kau tengok lah. Ada lagi YouTube boleh dapat ke? YouTube boleh dapat ke YouTube? Aku cari macam korek-korek. Pasal Mewatch aku tak pernah nampak ni semua. Mungkin kalau Google mesti ada archive ke apa. And also one of the drama aku tengok macam kau cakap apa, Bidadari, apa yang Tok Kadi Tok Kadi. Aku dah lupa title apa Kisah Tok Kadi. Itu pun baik tau. And under sikit pada aku Singapore punya actors semua andal lah. Actually true. Cuba satu je aku tak show. Pasal tak banyak orang. Cerita ni dia punya talent Dia punya talent. Okay, faham. Itu je tak show je. Pasal walaupun cerita banyak tapi actor sama. Faham. Tapi waktu tu small kan. Yalah. Dan otai-otai semua pelakon semua pada aku true. Macam you can see that macam ni macam mak aku, macam bapak aku je. Ni nasihat. So macam jadi kan. Jadi je. Kau cakap pasal penangis nak emotional kan, cerita emotional kan, macam cerita BFF. Jeritan sepi lah nangis. Aku yang tu memang tu legend. Tu legend. Itu kau nangis saya tengok. Aku rasa the last local production yang aku tengok yang kira aku bowling juga lah tengok. Cerita it's a tele movie. It's a tele movie by Adi Yadoni. Cerita Belayan Kasih something like Belayan that. Kasih ya. Belayan Kasih. Cerita dia pasal apa tau? Korang imagine cerita dia pasal seorang yang bisu. Tapi dia ada depression. Kau imagine macam mana dia nak luahkan dia punya kedepressionan dia tu. Ada ke such kedepressionan? Kemurungan Okay. Kemurungan. Lepas tu dia punya actress dia yang jadi bisu yang depression tu pasal dia hilang custody jaga anak ke apa, something like that lah. So dia perempuan tu yang bisu. Okay. Jadi dia macam dia tak dapat jaga anak ke berpisah dengan anak dia ke. Lepas tu terus dia bisu habis dia depression. Dia punya actress apa tu? Suhaila Salam. Alamak. Lagi dia bawa tu watak. Kau nangis lah? Aku nangis lah yang last part. Yang last part. Dia bisu ke pekak? Bisu ke pekak? I don't want lah. Tapi orang kalau pekak, dia bisu. Dia tak boleh cakap kan? Pekak dia boleh cakap. Masih boleh cakap. Tapi tak clear kan? Tak clear kan? Ya. Dia pekak. Jadi bila dia cakap macam tak clear. Gitu. Jadi dia mainkan tu watak. And dia nak jadi orang yang tengah murung, tengah ada problem macam dia tak dapat jaga anak dia. Aku ni macam feel dia punya emotion dia. Check it out lah. So basically Singapore Melayu punya they excel in dramas lah. Tapi kalau macam they went into movies, pada kau what's your take on that? Aku rasa tak cukup budget kot. Basically sedang budget pada aku lah. Okay, kita tengok lah kita punya international film sebenarnya. Pasal kalau macam kasih example tadi kau pasal kan, Abang Faizal Ishak, dia pergi Malaysia buat that movie. Dia ada budget, dia boleh buat macam itu. Yes.
Fascinating lah. Jadi I think it's budget lah. Kalau Singapore, someone who's willing to give the budget, I think they can do it. Tapi ada juga macam international films kat macam Amerika The budget is low but the storyline and the so-called apa, dia punya plot tu is good impact. But it's the market. The market. I feel the market. I think in terms of movie, film, in terms of movie yang nak main kat wayang punya, kena macam Faizal Ishak. Kau nak kena main dengan Malaysia, Indonesia. Play with the big guys. Macam relatable lah kira-kira. Play with the big boys in the Nusantara. Baru kau boleh main that market. Market kau besar. Pasal kalau just now you give the example US. US itself is already big. Even 1% is already big. Okay, kalau kita berbual pasal US punya film lah. Pada kau what movie pada kau in US atau mana lah paling bagus lah? Paling bagus international lah. International film. International film. Whether it's in terms of action ke apa kan, atau franchise ke apa lah, that leaves a so-called apa ni, impact macam terkesan lah kira kan. Interesting. In terms of dia punya plot, in terms of dia punya how to say apa ni, visuals lah semua. Yeah. Ni nak international Okay, kita berbual Kira free lah, free. Mana-mana boleh lah. Mana-mana boleh lah. Mana-mana boleh. Tapi aku tak tahu. Okay, Aku dah lama tak tengok wayang lah. Aku tak boleh pin one specific movie or production. Pasal all of them got different genre, interest. Well, I can say for me, yang really like stick all the way till now is Lord of the Rings. Dulu kita tengok sama-sama. Lord of the Rings. Kau dah tengok? Gitu yang kita pergi tengok marathon. Kita tengok kat wayang tu. Yang marathon apa? Daripada Lord of the Rings 1, 2, 3. Oh tak lah, kita tak tengok marathon lah. Oh tak. Jadi aku ingat kau Aku tak. Iya ke? Aku ingat siapa? Aku tahu. Aku tengok 1, 2, 3. Bukan. Tak sanggup saya nak tengok satu part 1 je dah 3 jam. Dia release yang the third one tu. Tapi on the day of release. Jadi you see the first one, second one. Aku ingat kan? Bukan aku lah. Bukan kau kan? Aku siapa aku pergi? Batu saya untuk aku. Budak NS aku rasa. Pasal aku tidur first and second. Kau tidur? Tak, aku rasa bukan marathon lah. Aku tak boleh tengok. Aku rasa bukan marathon. Kita tengok yang part 1 together. Aku ingat kita tengok. Yang part 1 memang kita tengok. Lepas tu yang bila the third one keluar tu, aku ingat kita kena tengok part 1. Part 2 baru dah. Lepas tu the third one keluar. Aku tengok dengan ni Mak Lat. Oh mungkin lah. Dah mention lah. Malat. Mungkin Malat lah. Tapi kalau Malat kan tak ikut. Mungkin aku busy lah. Mungkin busy lah. Dengan Bijan time tu. Abijan. Mention semua dia shout out. Special shout out. So kau Lord of the Rings, kau Lord of the Rings kau tengok. Kita tengok sama-sama kan. I mean like that time CGI baru nak pick up kan. CGI baru nak pick up. And then the budget yang dia ada, because of that big budget, they managed to do that kind of quality. So and for Hollywood, okay, if you have the budget, yes, you can do something quite big lah. But doesn't mean that you have a big budget, it'll be a good movie, right? So basically it boils down to the plot, the way the director direct the whole thing, the cinematography itu semua. So other than Lord of the Rings, what else yang okay, let's not talk about big budgets. Anything that with small budget, but then it just explodes into a very good movie. Oh, cerita European aku dah tengok banyak movie, tapi yang satu movie tu aku nangis lah. And aku witness orang pun nangis dalam teater. Aku tahu cerita Hindustan apa. Aku tahu cerita apa. Frozen. Oh kan. Senang kau tahu. Okay. Sebab aku nangis lah tengok Frozen. Kau nangis? You really let it go. Yang itu dia You let it go. Let it go. Kau nangis? Time tu aku tengok dengan anak aku. Anak aku baru berapa tahun dah tengok kat wayang. Ni naluri bapak. Betul. Aku kira macam kira macam menitis lah mata. Yang part dia nyanyi. Dia nyanyi lagu Let It Go. Let It Go. Yang which scene tau exactly. Aku ingat lagi. Yang dia nyanyi Let It Go, Let It Go. Lepas tu dia lepaskan punya rambut. Terkaju
Oh, pasal that part ada impact tu. Ya, terus dia lepaskan dia rambut dia kan ikat kan. Lepas tu dia lepaskan dia rambut. Aku boleh feel macam dia punya stress dia, burden semua. dia macam selama ni dia macam kongkong dia pendam. Lepas tu terus dia really let it go. Dia lepaskan rambut dia macam dia rasa free I feel for her. Terus aku macam asal aku nangis je. That's just aku tengok kartun je. Sorry Sid. Jauh saya masuk balik. Aku tengok aku pergi bina aku pergi bina aku tengok cerita The Fault in Our Stars. Aku tak tengok cerita pasal this perempuan ada cancer. So he has to go to this macam support group apa aku lupa sangat. Then dia kawan dengan lelaki, but then eventually the guy pun ada cancer juga. So the guy pass away before. Okay. So bila the guy pass away tu, aku macam nangis juga. Then orang belakang pun nangis lelaki tu macam orang yang audience macam in fact the whole theater nangis saja. Tu cerita tu aku tengok macam gini cerita nangis pasal aku boleh relate lah. Pasal dulu aku pun mati cancer kan. So I can really feel dia punya so-called the journey lah katakan. Yeah, so it's like leaves an impact lah. The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. The Fault. Oh, the FAULT. The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. Itu apa? Ikan sama Hollywood punya ke? Hollywood. And the budget pun bukan banyak sangat. Budget dia. It's macam tak ada action, tak ada apa. Just a family punya movie gitu. Yeah, true. That's an impact lah. Cakap pasal interesting movie aku baru teringat satu interesting movie yang aku tengok. The whole movie tak ada dialog. Okay. Whole movie tak ada dialog? Yes. Tak apa tu? Dia actually pasal anjing. Anjing apa yang Jepun Ya. Jepun Dia bukan anjing tu nak macam travel kan. Dia travel. Ya, correct. Apa lah. Dalam hutan. Dia survive semua. Ya, correct. Apa? The whole anjing movie kan? tak ada dialog. Okay, Tapi bila kau dengar crowd punya reaction dalam tengah tengok macam ada certain incident happen macam everyone macam wow. Kira semua memang into the movie tau. Without any script. Nama dia apa? Silver Fang. Aku tak ingat nama cerita dia. It was quite some time back I think last 2 years ago atau last year aku tak ingat. Dia cakap dia cakap pasal Nusantaranya filem the last cerita aku tengok from Indonesia. Mungkin kau tahu cerita ni. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jangan cakap masa. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Pada aku that's the best Indonesian movie I've seen. Tenggelam kapalnya Van der Wijk. Okay. Siapa cerita? Okay, dia tenggelam kapal Van der Wijk tu cerita betul. Betul tak? Bukan cerita betul. No, dia punya tenggelam kapal tu yang betul lah. The incident betul. Tapi they make it into a love story. Kira macam ada Titanic No. Tapi cerita dia bukan based on that. Bukan that. Itu kira macam dia punya incident happen at the last part. Okay. It's actually from a novel from Buya Hamka. Buya Hamka. From Buya Hamka Indonesian. Buya Hamka ke? Buya Hamka. Buya Hamka. Okay. Kira is dia punya written novel lah, jadi diorang buat this film. Tapi everything macam dia punya love story pasal dia is from a novel and the novel is very very poetic. Jadi dia punya dialogue script semua macam very poetic. Macam cantik. Lepas tu alamak scene tak apalah. Dia cerita pasal apa? Pasal kira dia punya cinta kira kena betray lah. Dia punya cinta dia kena betray dengan ni dari darjat yang tinggi lah. Kira memang dulu dah janji nak bercinta. Lepas tu orang berpisah lepas tu, tapi orang macam janji akan patah balik be back together. Tapi perempuan ni macam kira dia mungkiri janji dia lah. Dia macam jumpa lelaki yang lebih berstatus. Dia kahwin. Lepas tu terus this guy yang kena tinggal ni dia work hard terus dia jadi someone yang successful, berjaya. Lepas tu terus this perempuan ni punya husband mati pun kaki perempuan juga minum juga.
Lepas tu dia mati. Lepas tu terus macam dia nak go back dengan this guy. No way man. Oh lama. Terus ada satu dialog tu yang this guy cakap macam dia lepaskan geram. Lepaskan geram. Selama ni dia simpan. Lepas tu dia lepaskan geram. Oh lama, that dialogue, that script alamak, kalau panjang It's very macam iconic punya. Yeah, correct. Iconic dia punya dialog dia. Sorry, aku teringat Sezari Sam ni. What you mean sorry? What you mean sorry? Ya, aku nak tengok lagi cerita tu. Best lah. One of the best dialogues aku dengar. Ya. Tenggelam So kapal kalau Van kita Dijk. dengar all this Hollywood, I mean Singapore atau Malaysia pun, will they be at that level tak? Can they do this kind of plot punya movies tak pada aku? This Tak kind plot of movies ke quality of the cinematic? Okay, aku kalau tengok movie aku particular dengan dia punya plot. Yeah. I don't really macam care about dia punya visuals ke apa, tapi dia punya True. plot tu must be good lah. Aku rasa boleh lah. Macam cerita yes, The Shawshank Redemption. Habis apa ni? The Age of Adeline, The Curious Case of Benjamin Button. Tu semua macam unconventional punya plot. So macam does Singapore or Malaysia or Indonesia have this kind of daring move to make this kind of film tak? Yeah, to me it all depends on the budget Actually, I mean, and the creativity. Dengan demand. Kalau tak ada orang demand, I think I feel also, aku strongly feel lah, ni personal opinion aku, macam they really the market. And again, kau tak boleh macam buat untuk Singapore je. Kau kena really work with like dengan Malaysia, Indonesia, macam yang apa, Faizal Ishak. And then got one more of our local director, Raihan M. Halim. Raihan M. Halim pun dah produce macam dia dah work with Malaysian yang cerita apa, recently cerita Badak dengan Shahizi Sam. Badak. Cerita Badak. Kira the work with Shahizi Sam dengan Aku cakap Sezari tadi. Shahizi Sam dengan Malaysian punya talents. Lepas tu before that yang apa, La Luna, kalau korang pernah La Luna pun dengan Shahizi Sam juga. So I think again you need to know your market lah. Know your audience. Know your audience, your market. Kalau kau nak buat macam untuk Singapore, maybe it will be macam dia punya success will be until there lah. Very niche lah. So you need to, I mean lagi keluar lah. Saya aku tengok kat Netflix pun banyak Indonesia dia punya cerita hantu banyak sah. Hantu banyak sah kat Netflix. Memang I think that's the demands lah. I mean, they are more comfortable that kind of movies lah pada aku. Right. Tapi aku suka juga tengok. Kalau family time aku tengok dengan family, aku suka tengok cerita hantu, horror. Kalau korang ada budget tinggi and you can do anything what kind of movie yang korang nak buat? What kind of movie kena buat? And kalau boleh, what is the plot? Aku tak movie sangat. Actually tak. Aku kau Jepun dah? Malay samurai actually, kan? interestingly you all know what is lucid dreams? Oh yeah. Yes. So I have lucid dreams. So bila in my dreams I can control it. Okay. That one time I dreamt of a story macam Arabian Nights punya scenario. Apa night? Arabian. Okay. So there's a prince di semua, there's betrayal, there's a plot twist with plot twist, that kind of thing inside my dream. Aku bangun, aku tulis. It's inside a book like 12 pages. Wow, then boleh lah buat movie. Okay. Dah script ada buat script. Ini macam game Control Control Resonant Control Resonant. Tak. Bukan Apa tu? Satu. Okay, kalau kau tengok mesti kau sukanya. Kalau kau tengok game lah, PS5 now, the game is called Control Resonance and the graphic the best lah duk. Okay. Control Resonant. Apa Resident? Control Resonant. My kind of game lah kan. And you should like it too. Okay. Dan kau? Apa kau nak buat movie? Aku rasa Singapore actually kita ada strong, aku cakap pasal theater. We have a strong bangsawan scene. Yes. Okay. So maybe kita boleh use that concept bangsawan tapi kita buat movie style. Tu juga Pasal bangsawan is interesting tau. Kalau kau tengok dorang punya characters, dorang ada prince, ada king, ada hero. Dorang ada evil. It's like good versus evil tau. And dorang ada macam
Diorang macam ada raksasa, diorang ada macam jin raksasa. Jadi maybe you can make something like a superhero kind of movie, tapi kau pakai bangsawan punya style, bangsawan punya konsep. Tapi again aku rasa nak buat Singapore je susah. Nak kena go out. Nak kena go out. Yalah. Talent, in terms of talent ke apa, tak boleh harapkan sini je. Kau nak kena ambil Singapore, Malaysia, Indonesia, kita buat together. Brunei. Ya. Bingo? Aku not really a movie. Pasal kalau aku ada budget kan, kan sekarang kita tengok macam banyak Malaysian punya movies based on international films. Macam Now You See Me, kan dah keluar apa? Dah keluar Melayu apa? Rompak kan? Okay, ya. Dan kalau tak salah aku cerita Banduan based on apa? Cerita Tamil Cerita Tamil kan. So if Malaysia can do that, then why not Singapore also can do that? Kalau aku ada budget, aku akan buat macam apa tau? Kau tahu cerita Eli tak? Eli. Cerita Eli. Denzel Washington. Denzel Washington. Denzel Washington. Denzel Washington. Nama movie dia Eli. Is it Eli? Book of Eli. Book of Eli, sorry. Book of Eli. Okay, ingat ikan kekek. Mak Eli bukan Okay. Itu Mak Eli. So the setting aku macam, dia setting kan macam dystopian dan macam end of time semua kan. So dia punya movie tu is like, kalau korang tahu, is like the preservation of the Bible. Okay. At the end kan, the preservation of the Bible. So why not macam Melayu buat the kind of movie tu so. Preservation of Quran. The what preservation of Quran lah. Kira kan during yang cerita berat ni tu. Cerita Book of Eli tu kira kan berat. Cerita berat lah. Cerita berat ni. Tapi it's like ada eye openers ya pada aku. Since they can do macam apa? Ni kau nak kena. Dia punya last book tu is a brain ulama semua kena vet through je. Consultation kena banyak ni. Tak boleh sembarang. Kau tahu yang takut tu buta kan? Actually the story part is not really about the Bible. Okay. It's just that he's holding the last Bible. Last Bible, yeah. So there's a plot twist at the end actually. So they make it into writing kira kan. Basically the Bible only he can read. Yeah, correct. Only he can read. Masa tu orang should we just bilang pasal during that time orang tak tahu baca. Tak tahu baca orang tak tahu baca. Then they hoping for this girl to baca the Bible for this guy, for the bad guy lah. But when they open, it's actually in Braille. So kira kan if they hold the Bible, they'll be like powerful men on earth. Something like that. Tapi kalau kau perasan at the last end of the movie tu, when the guy put the so-called the finished product of the Bible kan, sebelah ada apa? Quran. So why not they make a movie of the Quran? So a spin-off lah. You saying it's a spin-off lah. Spin-off apa? Spin-off acting. Pasal aku suka tengok macam movie yang mind provoking and also macam when you leave the movie theater, it makes you thinking. Macam macam ni semua macam ni plot semua. Taiwan budget lah. Yeah, correct. Budget lah. And also nak kena banyak ustaz-ustaz dah kena. It's an idea lah. Idea lah. Need to be carefully done. Carefully done, correct. Wow, that's a good. Pasal cerita tu pun banyak bunuh-bunuh. Yalah, true lah. Okay. Yeah. So before we end this, aku nak tahu that cerita yang pasal anjing tu. What's the title of that? Kan aku cakap aku lupa title. Dah lupa. Nanti aku balik, aku check balik. Do you all know the title of this movie pasal anjing? I think some people should know lah. Pasal maybe aku nak tengok in the theater a few. Dia anjing jantan ke betina? Takkan nak tunjuk ini. Aku tak tahu macam nak jawab. Dia kartun. Kartun? Aku lihat movie siapa. Aku dah pernah nampak dia is a real dog. Yang realnya pun aku nak nampak. Dog lah. Dia yang abang aku dah lupa. Yang the lost habis dekat waterfall something ada agaknya. Dia bukan Leslie tau. Dia bukan. Dia bukan kartun tau. Dia macam 3D. Animation. But it's real CGI lah. CGI. Tak salah aku. Lion King tak aku tengok. Janganlah. Kau dah confuse kan aku lah. Okay. Ke ni Clifford. Tapi dia punya scene is the place that dog in was flooded.
Okay. Dia heavy rain, lepas tu dia flooded. So he try to survive. Aku tak tahu. Okay. Some more hints. Is it English in No, I told you there's no script. I know. I know. There's no Yes, dia script dia. The country. It's not. I think it's not. I think it's European. European. Yeah. I think so. Ada snow. Hujan, mana ada snow? Hujan. Asal Ni- korang nak tahu sangat Detective show. Dia bluey kan? Bluey. Cakap pasal Bluey. Member tengah explain kan. Cakap Cakap pasal Bluey. Korang mesti rasa aku pelik lah. Aku Tapi tengok tengok Bluey juga. Aku pun nangis juga. Okay? aku tak tahu kenapa aku macam emotional. Yes. Kau Pasal tengok Bluey tak? Kita Bluey. Tak. Kau kena tengok Bluey dah Zia. there's this Betul one lah. episode. This one episode. Pindah rumah. Oh, kau tengok pindah rumah tak? Pindah rumah. Aku tengok yang dia mimpi, anak dia mimpi. Yang Sekali mak dia datang tolong. Aku kena tolong jangan. Mak dia datang tolong. Macam Dia nak spell? BLUEY. kau tak pernah kasih anak kau tengok Bluey? Tak, tengok tu. anak aku tak ada screen time. Satu actually bagus lah for kids lah. Pasal it's like Serious? not really bright, very Tak, soft dia more audio. audio. Wah, Oh. anak musician lah ni. Okay, please continue. Okay. Tapi Ya, serious dia dia mimpi kan. dia mimpi. Dia nak tolong mak dia tolong apa ke. Dia mimpi macam dia dekat outer space. Ya. Tu touching satu. Touching sah. Lepas tu Aku nangis lah. terus last part dia macam drifted Lepas tu Terus terus mak dia tangkap kan. lepas tu terus macam Oh, ni anjing kali biru. Yalah, Bluey, Bluey lah man. Okay. Tapi anak aku Lepas tak tu- tengok. Lepas tu terus macam dia kat outer space. Lepas tu this sun datang kat dia tau. Sun datang kat dia. Lepas tu terus bila dia kira tu mimpi. Lepas tu dia tunjuk yang scene dia tengah tidur tu actually mak dia datang peluk dia. Ya, correct. So, metaphor kan. so it's like the warmth of a mother's love. Ya. Terus aku macam feel Aku lah nangis. cinematic ni cinema Pasal ni. anak aku tengok Bluey. Anak aku tengok Bluey juga. Dia suka Bluey. Aku tengok dengan anak aku concentrate saya. Cannot be up Hati ada taman. Beli TV besar-besar tengok kartun Ya, tengok kartun. Tak boleh main game pun aku. Aku tengok Bluey Yeah, check it out. Ya, bagus lah. Bluey. That's the one. Okay lah guys. That's it for us lah. Ni film Nusantara. So check out Bluey. Yang part dia mimpi. Okay. So you can follow us in our social media. Ya, social media kita ada YouTube, kita ada TikTok. Ya, aku dah tersalah start. Ya, kita main lagu dah. Ya. Okay guys, it's time for song time. It's carnival time. Sabar. Okay. Kali ni main lagu apa ni? Kali ni lagu Kau Cintaku kita nak main. Aku Is it cinta lagu Kau Cintaku? Kau cintaku lah. Okay. So lagu ni Kau Cintaku, dan kita pernah berbual pasal ni kita punya first episode. First episode ke second episode? Kita pernah berbual pasal second episode first lah. First. Pasal kita pernah berbual pasal lagu Kau Cintaku, sebab this is the lagu yang kita dapat release dekat compilation album. So something yang kita really bangga lah, lagu Kau Cintaku. So apa yang kita akan persembahkan ni is the original version yang korang dapat dengar from the CD itself. And then bila kita remaster with the AI enhancement, then we will show you the product also. Okay. So kita nak dengar dia raw version tu Mm-hmm. Okay. Ini kita record kat studio kan? Studio Sorry man, aku off point nak play. Tak apa. Okay, aku play Okay Okay, guys. Jangan kuat sangat Go. Ke chorus. Okay dah. Okay. So that's our so-called raw recording dekat studio. Yeah. I think that one is the most completed kita buat kan? Yeah lah. Kan? Mm-hmm. Yeah. It's a very fun song. Yeah, it's a fun song. Pasal apa ni? Maybe lagu tu? aku just briefly cakap sikit pasal lagu ni. Because lagu ni bila aku buat
lagu ni aku bila dalam musician kan. Bila aku bila aku tulis ni, aku nak something macam upbeat and macam rock and roll. I want to kita nak macam main something macam rock and rollish, macam fun vibe. Jadi maka tercetuslah lagu ni. It's a easy listening fun song. It's about love, about being in love. So yeah. So this is the version that so-called AI enhancement, right? Sekejap Okay, go. Di mana kau kini? Ku mencari tiadamu di sisi. Hey, adakah tingkahku membuatmu pilu, sedih tanpa senyummu? Jika benar itu, lihatlah wajahku. Jika benar itu, ku ingin kau tahu. Hey, di mana kau kini? Ku mencari tiadamu di sisi. Adakah tingkahku membuatmu pilu, sedih tanpa senyummu? Jika benar itu, lihatlah wajahku. Jika benar itu, ku ingin kau tahu. Kau sinar senyummu, katakan hey. Jika engkau ragu, katakan hey. Kaulah yang ku rindu, percayalah oh kasih, kau cintaku. Jika benar itu, ku ingin kau tahu. Kau sinar hidupku, katakan hey. Berikan senyummu, katakan hey. Jika engkau ragu, katakan kaulah yang ku rindu, percayalah oh kasih, kau cintaku. Kau sinar hidupku, katakan hey. Berikan senyum.
Yeah, itu dia kita punya lagu Kau Cintaku, You're My Love. Yes. So apa korang punya komen dengan lagu tu semua? Sila komen di bawah. Kalau korang suka lagu tu, korang boleh dengar di YouTube Music, Apple Music and Spotify. Yeah. So by right kita dah ada 3 lagu Tiga lagu. Yeah. So first Damping Lah Aku, second was Setia. Yeah. Now is Kau Cintaku. Yeah. Oh, fun fact. Fun Take fact. note. All the songs also available in Instagram and TikTok if you want to use it as a part of your background song Wow. Macam background audio Yep. Dah start pakai itu. Yeah. So okay there guys, thank you so much for supporting us. Kalau ada sponsor, please support. Yes. And also okay, Thank so you. that's it from us. We see you again on next episode. Yes. Nak bilang tak apa? Okay lah, just just- our social medias, kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada Spotify, korang search aja Sembang Kerusi Lipat SG. Yeah, okay. Okay, just take note also. All the songs from our band will be automatically released 1 hour after the podcast is released. Oh gitu Yeah. Kau dah set dah? Aku dah set. Part ni aku tak tahu apa-apa. Jadi senang lah. Jadi orang dengar podcast dulu. Wah, baik Yes, Wah, baik nice, lagi tu. nice. Nice. And if you want to email us, if you want to sponsor us, like what you Or want send a stories ke apa kan, to sklsg@gmail.com. Nanti SKLSG SK aku pun lupa. sklsgpodcast@gmail.com. Tu part mesti lupa saya, aku tak faham. Okay guys, see you on the next episode. Yeah. Bye bye. Thank you. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan berasa lega. Duduk bersembang sampai senja, lupa sekejap hal dunia. Sembang kerusi lipat dari hati, terus dekat, kongsi tawa, kongsi minat, empat kawan tak terlepas.